Untung besar lah ya orang Serdang dan Seri Kembangan. Dekat tempat korang ada rupanya pot iftar berbuka puasa serendah RM35. Korang dah boleh makan semua ni unlimited, termasuk tulang sumsum yang macam ni. Jual tu dia kita nak buat korang makan dekat Mak Ais Bistro Seri Kembangan. Dekat sini buffet dia best sebab korang dapat steamboat grill dan makanan lauk campur dengan satu harga je tau. Makanan campur macam kari kambing, daging rendang, daging masak hitam. Kalau nak sate pun ada ni, siap nasi impit lagi. Dekat belakang ni kalau nak cari lauk campur makanan Melayu banyak gila tau pilihan. Ada gulai, asam pedas, kari, semua ada dekat belakang ni. Yang paling best tulang sumsum ni, siap ada sumsum kat dalam dia weh. Lengkap lah kalau tak ambil ulam-ulaman dengan sambal belacan macam ni kan. Dan sebelah sate ni ada shell out juga tau. Yang nak cari kambing grill pun ada dekat sini, jangan risau. Okey, yang ni wajib korang kena try mi kuah dekat sini korang boleh masak sendiri tuanglah sendiri. Banyak korang nak tak kuah dia tu kan. Untuk beli yang kuih-kuih dekat sini jangan cerita memang banyak gila. Tapi ni first time aku jumpa tepung pelita ada dekat buffet. Okey, untuk harga dewasa RM69, kanak-kanak 4 sampai 11 RM35, bawah 3 tahun tak perlu bayar. Jadi siapa-siapa yang nak booking boleh komen nak dekat ruangan komen, nanti aku akan letak detail untuk booking.